Nak duduk dekat JB, nak kerja dekat JB, tapi mengeluh kos sara hidup dekat JB ni tinggi. Dah tu macam mana? Tak apa, dengar ni. Korang datang je dekat stall berada ni, apa benda pun yang dia jual dekat sini, satu harga dia RM3 saja. Nasi ayam, nasi kerabu, beraneka macam jenis nasi, beraneka macam jenis mi, kuih muih, apa-apa sajalah yang dia jual dekat sini, satu bungkus cuma RM3 sahaja. Bukan setakat berada ni seorang je, ramai lagi peniaga-peniaga lain yang ada dekat sini. Lebih kurang 40 vendor peniaga makanan yang ada dekat sini. Dah macam bazar Ramadan dah. Kalau bazar Ramadan tu setahun kita jumpa sekali je, tapi kalau diorang ni tiap-tiap hari diorang ada dekat sini. Rupanya bazar ni dah 5 tahun beroperasi dekat sini. Cuma ramai yang tak tahu. Diorang berniaga bermula jam 12.30 hari sehingga jam 6 petang setiap hari sepanjang tahun. Hari raya je yang diorang cuti. Hari-hari lain semua diorang balon. Korang yang tinggal ataupun bekerja dekat area JB, waktu makan tengah hari korang datang je sini. Diorang berniaga dekat Laman Penjaja Semarak, Bandar Baru Udah, tak jauh dari Plaza Angsana. Jalan Padi Emas 1/6, Bandar Baru Udah, dekat je dengan kedai Emas Anwar. Waktu hari korang bekerja, diorang ni berniaga. Waktu hari korang cuti pun diorang ni ada. So tak payah risau kalau kos harga makanan dekat JB ni tinggi, sebab diorang ni hari-hari berniaga dekat sini. Korang tontonlah video ni sampai habis untuk tengok apa yang ada. InsyaAllah saya akan buat live dekat sini kalau ada masa.